Lain daripada pahala dan kelebihan Lailatul Qadar, apa makna hidup 1000 tahun kalau tak ada Quran? Dan mensyukuri nikmat Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, yang bermaksud, bacalah Quran dan menangislah. Kerana Al-Quran itu, suasana diturunkan Quran itu, suasananya penuh dengan kesedihan. Suasananya, kalau kita baca, ayat-ayat yang turun tu, dalam suasana apa? Dalam suasana dakwah dan perjuangan, dalam suasana ketakutan, kesedihan, munajat kepada Allah Ta'ala. Bacalah Quran dan menangislah. Ya. Kalau kamu tak dapat menangis, buat-buat menangis. Fatabakau. Maknanya tangisan ini bukan saja untuk kesedihan, tapi tangisan juga kegembiraan. Orang menangis kerana gembira pun ada. Gembira kerana dipanjangkan umur, gembira kerana diberi kesihatan, gembira kerana diberi masih berada di dalam saf, diberi peluang untuk menyumbang kepada din Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah Taala, kita rasa bersyukur. Jadi bila membaca Quran itu dengan tadabbur, dengan penghayatan, ya, bukan sekadar baca macam yang lepas-lepas begitu saja. Ya. Memang tilawah, tadabbur, hak Quran itu dipenuhi, merasakan keagungan dan kebesaran dan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Itu sendiri. Ya. Surah Rahman itu tak kurang 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat. Tapi mula-mula sekali nikmat yang Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah tu pengasih dan penyayang, dan banyak nikmat-nikmat yang disebut, yang mula-mula disebut adalah Quran. Dan saya kutub di dalam mentafsirkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu, surah Al-Qadar itu. Ya. Salah satu pandangan saya kutub yang menarik, dia kata, selain daripada pahala dan kelebihan Lailatul Qadar, dia mengatakan bahawa apa makna hidup 1000 tahun kalau tak ada Quran? Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Memang dari sudut pahala, tapi dari sudut menghargai, menghayati itu, tentu tak ada makna hidup kita di dunia ini kalau tak ada Quran. 1000 tahun pun tak ada makna. Jadi Quran itulah sebenarnya yang patut kita syukuri. Dan macam mana mensyukurinya? Ada sekadar dibaca? Tidak, ya, perlu kepada kefahaman, tadabbur, penghayatan, keagungan, ya, kalamullah itu sendiri.